Menjelang hari raya. Menjelang hari raya, tak payah tunggu hari raya nak buat photo shooting ni. Sebab masa tu semua orang untuk ambil masa sangat berharga, pergi melawat sanak saudara, pergi bersilaturahim. Jadi tak payah buat photo shoot masa raya. Masa sebelum raya ni lah korang datang. Kalau korang tengok ni rumah tradisional, kalau mana yang rindu-rindu kampung halaman tu, semua ada. Dengan ni pemain piring hitam. Lepas tu ada typewriter dengan pelbagai aksesoris. Ada tingkap dan lampu. Dan kali ni bukannya banner-banner biasa je tak korang. Korang tengok ni kayu tau. Tebal kayu ni. Ibarat macam dekat rumah betul-betul. Rumah kayu tinggalan atuk dan nenek kita dulu. Jadi kalau korang buka ni, korang akan nampak apa ni dalam dia. Jeng jeng jeng. Ui. Atau pusaka. Geran tanah semua. TV boleh buka. Ada telefon dan sebagainya. Ini konsep klasik tradisional untuk teratak ayah bonda. Korang boleh dapatkan ini. Ataupun korang nak dapatkan yang satu lagi tu, iaitu modern contemporary. Dua setup yang berasingan dengan satu harga. Korang ada 3 package ABC. Korang pergi kat depan tekan, ada link pakcik tekan. Korang klik situ, jumpa pakcik tunjukkan package. Dan korang terus deposit RM50 dan datang waktu yang korang nak. Yang semestinya bukan hari raya lah, sebelum raya. Okay?